Saya Muhammad Adib bin Abdul Raub, boleh panggil saya Adib. Pengalaman saya yang paling saya ingat ketika saya menentang dengan Chinese Taipei, saya dapat menjadikan gol. Itu debut yang kedua saya untuk national team. Permulaan saya untuk pemain bola sepak, saya bermula di Piala Belia Perak pada tahun 2018, dan selepas tu saya terus naik ke tim senior untuk 2 season. Lepas tu saya berpindah ke Penang FC untuk 4 season, dan alhamdulillah saya di Selangor FC untuk season baru. Saya memakai jersey 46 dan bermain di posisi pertahanan kiri. Kerana saya pilih nombor 46 kerana saya laju macam Rossi. Saya minati Jordi Alba kerana mungkin saya punya cara permainan sama seperti dia. Saya pilih Selangor kerana Selangor salah satu tim paling besar di Malaysia dan saya tak sabar bermain untuk Selangor. Tentang Coach Kim salah satu coach yang mempunyai pengalaman yang luas, dan saya pernah bekerjasama dengan dia di national team. So saya rasa saya tak sabar untuk bekerjasama dengan Coach Kim Panggon. Saya berharap saya dapat membuat penampilan yang terbaik untuk pasukan Selangor, dan saya rasa tahun ni saya dapat memberi yang terbaik lah untuk pasukan. Bagi saya, semua pemain Selangor adalah kawan-kawan saya, dan saya rasa saya mudah untuk menjadi kawan. Saya berharap kepada semua penyokong Selangor dapat menyokong saya, dan saya tak sabar untuk bermain untuk Selangor dan memberi yang terbaik untuk penyokong dan pasukan.